Serius badai teruk weh waktu aku hiking dekat Banda Neira. Nasib badan. Sambungan perjalanan aku hiking di Gunung Api Banda Neira part yang kedua. Okey, time ni aku dah separuh jalan nak menuju ke puncak. Tengok depan tu cok, Masya Allah tingginya lah. Hai. Tengok dari sini rasa sakit hati sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai-sampai je atas duduk rehat kejap sampai-sampai menikmati pemandangan alam semesta yang tenang, aman, makmur, sentosa, sejahtera selamanya. Ya Allah, terima kasih. Sambung lagi hiking, lepas tu jumpa batu tertulis semangat kakak, puncak 5 minit lagi. Tapi 5 minit dia trek macam ni lah, menaik tinggi sampai ke langit tu, goblok. Time ni aku dengan Parmi santai je kita orang, lebih kepada banyak borak je. Kalau kita orang fokus betul-betul serius kan, memang sampai awal dah kita orang. Laluan trek dia lebih kurang macam ni lah, bertanah gitu, batu bitubi banyak sangat sampai ke atas. Okey lah, mudah sekali, 2 kali, 3 kali. Cuma kalau hujan basah payah sikit lah, boleh jatuh tergulik-gulik, gerbak-gerbuk sayang. Laluan trek dia mudah je, susah nak sesat. Kalau sesat memang malu lah, macam Western dia penat juga. Walaupun Gunung Bandar ni tinggi dia 5,650, tapi kalau daripada bawah sampai ke atas tu memuncak je, siapa boleh tahan weh, nak rehat pun tak boleh ni, tak aci langsung goblok. Time ni tunjuk skill memanjat aku pun gila semat. Naik macam mana dia buat weh. And then melalui lorong-lorong kecil pula, ditunggu sama Tommy di atas sana sebab ada cerun yang tinggi yang kena saling bantu-membantu atas satu sama lain lah kita orang. Bagus momen kebersamaan seperti ini yang kita mahukan tau. Semuanya happy, don laki, senyum, gelak tawa, jadi lupa dah rasa penat tu. Okey, time ni sebenarnya dah nak sampai dah, pemandangan pun dah start open, cuma berkabus tebal sangat cok. Tapi tak apalah, boleh jugalah nampak sikit-sikit Banda Neira dari sini. Cantik, suka sangat aku. Yang tak lama lepas tu tiba-tiba hujan lebat cok pe. Siap package angin badai lagi weh. Tak apalah, time ni kan kita orang redo je, kita orang paksa juga, nasib baik semuanya bawa baju hujan tau. And dalam 15 minit macam tu sampai dah kita orang di puncak Gunung Banda Neira. Yeay, puncak Neira ni. It's okay lah, tak dapat view tak apa, tak ada masalah. Yang penting momen kebersamaan dengan kawan-kawan tu pun dah cukup buat aku happy. Tapi Alhamdulillah time ni kan bersyukur sangat dapat view sikit. Ya Allah, terima kasih. Nampak sikit-sikit pun okey lah ni. Nampak Banda Neira daripada atas ni, subhanallah, Masya Allah cantik cok. Tapi serius, kalau clear atas ni confirm viewnya sangat-sangat menakjubkan sekali, 2 kali, 3 kali tau. Kita orang pun tak lama pun ke atas ni disebabkan hujan badai, puting beliung semua teruk sesangat cok. Time ni pun on the way turun lah. Turun ni sebenarnya lagi susah cok daripada mendaki disebabkan curam yang tinggi sesangat. And then pula air laju turun daripada atas pun memang kena slow-slow lepas tu hujan berhenti, kita orang pun berhenti time ni makan dulu. And then lepas tu bila kita orang jalan kan, hujan kembali berjalan semula pun. Nak apa sebenarnya cuaca ni dengan kita orang. Tapi aku kasihan sekali lah dengan Syalda ni. Dia dah lah first time hiking dah terima nasib seperti ini. Semoga dia tak serik lah hiking lagi kan. Tapi Alhamdulillah lah, semuanya baik-baik saja. Walaupun turun kami makan masa 4 jam, lama sesangat. Adalah masalah kat atas tu sebenarnya, tak boleh nak ceritakan. Kejap